Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum. Dia tak bunyi yaz'umu, dia tak bunyi z tu kan. Yaz'umuna annahum. Ulang balik. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakam. Okey, tengok balik kat sini. Nun sukun bertemu dengan ya. Perkataan ai dia tak boleh bunyi ai. Kalau bunyi ai itu saja maknanya kita buat idgham saja. Kita kena masuk idgham dengan gunnah kan. لمعلوماتكم جميعا مثلا هذه الآية في كلمتان أن يتحاكموا النون الساكنة وبعدها الياء نون الساكنة وبعدها الياء فهذه الحالة العلماء سماها إدغام بغنة فإذا ما عملنا غنة هذا معناها نحن فقط عملنا إدغام مثل ما قرأت أخت قبل قليل أن يتحاكموا يعني تو إدغام سهجة معنى إدغام تو masuk kan لكن هنا لازم نشاركها ويصاحبها غنة من الخيشوم أن يتحاكموا. Okay, this is a simple explanation. If you see the letter nun with the letter ya, you have to know this is, we call it idgham. What is the meaning of idgham? Idgham is merging. Many people when they're reciting like this ayah, especially for these two words in Quran al-Karim, some people just make merging between nun sukun and the ya. أي يتحاكموا. Of course this is a clear mistake, and what we have to do is we have to reach the sound of غنة until your nasal cavity. يريدون أن يتحاكموا. حاء tak keluar kok. ambil balik. يريدون أن يتحاكموا. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. Okey, Kak tengok dekat lafzul jalalah. Sebab saya tak perhati pula Kak pula tadi kan. Sini dia akan berlaku bunyi lam tu akan terkurung ataupun terselindung bila kita tak buka rahang dengan tepat. Satu. Dan kes yang sama juga boleh berlaku, kita dengar macam huruf lam tu terkurung tapi kita dah buka rahang. Pasal apa? Musidat Musidat Pasal apa dia akan jadi benda yang sama? Kita dah buka rahang dah tapi dia masih lagi bunyi terkurung pada huruf lam tu. Rasa lah. Kita buka rahang tapi suara sama. Okey, sebagai contoh Contoh saya akan baca dua keadaan. I will recite two type of recitation. The first and the second, of course, they are different. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. This is first recitation. Focus to the lafzul jalalah. Focus dekat kalimah Allah. And the second,
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. Kita nampak clear. Bila kita buka rahang, kita angkat lidah, suara akan lalu bahagian kanan dengan tepi kan. Hadha min bab al-inhiraf. Yani bab inhiraf yang diceritakan dalam bab sifat huruf Arab. Jadi suara tu lapang keluar bahagian tepi. Tapi dah buka rahang dah, dia duk jadi suara kurung juga. Angkat dah lidah. Kan? Pasal apa? Okay, this case I will show you the same situation. I open my jaw and raise the tip of the tongue, but the same situation is the sound of lam is still inside of my mouth. Kita kata nampak bunyi itu masih lagi kat dalam kan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. Bibir bergerak. أنزل الله. Lidah saja. Anzalallahu. Yang tu punca dia, saya bawa lidah dah. Oh, lidah ada tak ni? Lupa pula wujudnya dia. Dah, lidah tak bergulung, tapi lidah tu dia nyebok aja. Okey, contoh ya. Kita guna hafatul lisan, muntaha tarafih, daripada sini sampai ke bahagian hujung lidah. Hadha linutuq lam, untuk menyebut huruf lam. Kat mana kita nak letak hujung lidah kita ni? Kita letak dekat kawasan sini. Nada'uha khalfa thanaya al-ulya wa qalilan lamsa ila al-lithah. Kita kata kita guna kepala lidah ni, kita letak dekat bahagian tekanan tu lebih pada gigi, dan permukaan lidah ni ada sedikit sentuh pada kawasan gusi. Tapi yang menjadikan bacaan lam kita tu tak clear adalah kita membenarkan anggota tepi ni pun menyebok aja masuk ke dalam dan tepi ni. فالحال لماذا صار في هذه الحالة؟ لأن نحن نترك الأمر للسان، يعني نحن نخلي اللسان حتى من حافة اللسان يمين ويسار يضغط أو يدخل في الداخل الحنك الأعلى. Because we know the pronunciation for the lam, we're just using tip of the tongue. This is tip of the tongue to the head of the tongue, and then we put it behind upper incisors. It's little touch to your gums, and it must be touched to your upper incisors. But at the same time, the sound lam will be not clear because you keep using the side of our tongue from left and from the right. This is the main problem. Jadi kita boleh nampak tadi kan. I will give you second example another time. A second time example. Number one, yang pertama. Awalan, yang pertama, ma anzalallahu wa ila rasul. Yang ni yang dituntut. The first one, we want this kind of recitation. We raise the tip of the tongue and then we make it clear sound from left and right.